Kita mengganggu siaran ini. Berikut adalah momen-momen apabila pesawat Air Force One yang membawa Presiden Amerika Syarikat, Donald J. Trump, diiringi sebuah pesawat pejuang FA-18 di Hornet milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, dari 18 Squadron ketika menghampiri lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pesawat pejuang Hornet dengan nombor ekor M45-05 itu dikendali oleh Major Ahmad Noor Ikhwan Ahmad 3D, bersama Pegawai Juru Sensor Senjata, WSO, Kapten Ahmad Nazhan Ahmad Nazrin. Pesawat Air Force One juga sempat melakukan flyover bersama pesawat TUDM sebelum mendarat di KLIA. Pesawat rasmi Presiden Amerika Syarikat Air Force One kemudiannya selamat mendarat di Kompleks Bunga Raya KLIA jam 9.54 pagi dan disambut oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47.